أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan yang selayak disembah melainkan Engkau yang telah menciptakan aku. Wa ana abduk, aku hanyalah hamba-Mu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku berada dalam menyempurnakan janjiku terhadap-Mu sedaya upayaku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung denganmu ya Allah dari keburukan amal kerjaku. Abu'u laka bi nikmatika alayya. Aku sedar dengan nikmat yang Kau kurniakan kepadaku. Wa abu'u bi dhanbi. Dan aku juga sedar ya Allah dengan dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Sesungguhnya tiada yang mengampunkan dosa melainkan Engkau. Amma ba'd. Yang saya muliakan pengurusi Surau Darussalam dan barisan di kuasa, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, ustaz-ustaz, tutup guru, serta para muallim, seterusnya tamu Allah, muslimin, muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu tuan-tuan, bertemu semula lah selepas lebih hampir 2 bulan kot ya, kita tidak bertemu dan tidak diizinkan bertemu, walaupun barangkali ada program-program yang membolehkan, tapi tak bertemu juga. Oleh itu, marilah sama-sama kita memberkati majlis kita ni dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan ya. Semoga tuan-tuan semua, tuan-tuan dan puan-puan, atau kita semualah sentiasa diberikan kekuatan untuk menyempurnakan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kadang-kadang semangat kuat, kadang-kadang menurun, dan kuat dan menurun itu adalah benar ya, benar dan sangat-sangat memerlukan penawar supaya dia tidak lebih jauh. Kerana itu adalah bukti iman yang boleh jadi naik, ataupun ketika mana dia naik itu disebut sebagai iman yang kuat, dan iman juga ketika mana dia menurun, dan itu adalah suatu yang disebut ya oleh ulama-ulama tasawuf bertepatan dengan makna ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kita, diri kita ni nak buat baik pun ada, buat jahat pun ada, buat baik pun ada. Yang memang ada hakikat an-nafs wa nafsin wa ma sawwaha. Diri manusia ni yang begitulah ciptaannya. Allah ilhamkan kita yang jahat, dan Allah ilhamkan kita yang baik. Dan
hakikatnya ada orang menang, ada orang kalah. Disitulah disebutnya satu kehidupan yang bagusnya dalam perjalanan ulama-ulama tasawuf ni, mengingatkan bahawa kita ni sentiasa berjuang dan berjihad untuk memastikan dapat melaksanakan segala yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintah itu secara istiqamah. Malam ini tuan-tuan, kita dah sebut perkara 8 ni. Antara subtopik yang kita sebut ni, ya, yang berkaitan dengan tajuk asalnya ialah pengurusan jenazah, ataupun yang disebut sebagai pengurusan mayat, tentang tanah kubur ataupun perkuburan. Itu adalah rentetan tajuk-tajuk yang telah kita baca, maklumlah dah lama, tuan-tuan. So malam ini yang kita dah baca juga, tapi tak habis lagi, seingat saya begitu. Nanti Haji Ismail akan letulkan tu. Perkara 8, hukum makruh makan-makan di rumah mayat. Kita dah masuk tajuk tu, subtopik itu. Betul je, ya? Tapi tak habis lagi. Setelah kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tajuk itu, An Jurair bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna na'udul ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sani'at at-ta'ami ba'da dafnihi min an-niyah. Riwayat Ahmad dan juga Ibnu Majah. Kata Jurair bin Abdullah ni adalah, yang maknanya kami, dia kalau ikut begitu, tapi ikut Arab ni kunna, kami adalah. Kami sebenarnya beranggapan bahawa berkumpul pada keluarga mayat dan menyediakan makanan sesudah pengkebumiannya itu sebahagian daripada jalan meratap yang disebut sebagai minan niyah, maknanya kita meratapi mayat. Tu kan. Dengan kata lain, penjelasan itu ulama fiqh bahawa makan-makan di rumah mayat itu termasuk perbuatan bid'ah mungkar, bid'ah yang tidak baik. Sebab bid'ah ni ada yang dianggap benda tak ada zaman Nabi tapi baik, gitu. Dan sangat-sangat terlarang, sangat-sangat terlarang dalam agama. Maksud di sini ni tak sama dengan kita yang kita kata tahlil, baca yasin, ya. Dia ada sikit berbeza. Walaupun kita tengok nanti keterangan ini ditentang, ya, pandangan itu ditentang oleh sekumpulan ulama yang katanya benda itu tak baik itu, bahkan dianggap sebagai suatu yang mungkar, tuan-tuan. Maka ada pandangan yang menentang, iaitu pertama, bahawa keterangan ini bukanlah hadis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW, melainkan hanyalah perkataan dan pendapat salah seorang sahabat saja yang kata tadi tu. Terutama itu cara ulama berhujah. Kedua, maksud berkumpul dalam keterangan ini tidak pula dijelaskan untuk apa. Apakah untuk takziah ataukah untuk meratap sesudah mayat dikuburkan? Tak disebut, tuan-tuan. Cuma dia kata minaniyah, perbuatan itu seperti perbuatan meratapi mayat.
tapi maksud berkumpul itu tidak dinyatakan. Ya. Kalau saya ambil ada perkataan yang menyebutnya tuan-tuan, na'udul ijtima' ila ahlil mayyit, betul-betul bahasa Arab sebutir. Kami beranggapan berkumpul di rumah ahli mayat ataupun keluarga si mati dan menyediakan makanan wa sani'ah. Sani'ata ni menyediakan, membuat makanan selepas mayat dikebumikan, dianggap sebagai sebahagian daripada meratapi mayat. Dalam terjemahan itulah butir dia. Jadi kita cuba mencari satu panduan, tuan-tuan. Yang kedua tadi tu dia tak, hadis tu ataupun ini merupakan pandangan kata-kata daripada yang disebut keterangan yang menyebutkan itu ialah merupakan dari Ahmad dan juga Ibnu Majah, dikatakan itu bukan hadis, bahkan asar dari sahabat sahaja. Yang ketiga, bahawa di dalam keterangan ini dinyatakan bahawa memasak makanan sesudah mayat dikuburkan termasuk meratap. Kan? Dia kata wasani'atu ta'am, menyediakan makanan. Wasani'ah, kalau tuan-tuan ialah dah ke Mekah sama ada umrah atau haji, mana-mana produk yang dikeluar di sana tu dia ada tulis sana', masna', maknanya dikilangkan di mana, dibuat di mana, sana'. Sani'ah ni maknanya menyediakan makanan. Dia dianggap menyediakan makanan itu sebahagian daripada meratap. Balasan kepada pandangan ulama tentang makna itu. Yang ketiga, termasuk meratap. Ini menandakan bahawa makanan yang dibuat ini ialah untuk menjamu orang yang meratap. Begitu. Kalau tidak, maka akal tidak menerima bahawa memasak makanan di rumah mayat itu termasuk meratap. Meratap ni orang menangis semalaman, tuan-tuan. Keluarga meninggal, ayah meninggal, menangis. Kita pun datang bawa makanan, hiburkan dia. Gitu Itu maknanya mafhum hadis, mafhum yang dimaksudkan tadi. Kalau itu kata ulama dalam keadaan memberikan satu orang kata pemahaman yang sebenarnya dalam maksud tadi tu, yang dia tak setuju, Keempat, membuat makanan atau makan kalau dilarang secara mutlak dan dia termasuk meratapi mayat, maka rumah itu tentu tidak boleh dipakai buat selama-lamanya lagi. Dan ahli rumah tu juga terlarang masak dan makan makanan sesudah mayat itu dikuburkan selama-lamanya. Demikian pendapat beberapa pandangan daripada ulama mengenai keterangan ini. Dari itu mereka berpendapat bahawa makan yang terlarang di rumah mayat sesudah mayat dikuburkan hanyalah makan yang digunakan untuk menjamu orang-orang yang meratap, yang dilarang. Tuan-tuan ingat tu? Atau untuk perbuatan-perbuatan yang mungkar. Perbuatan tu jelas mungkar. Tuan-tuan yang tidak bertepatan dengan sunnah ataupun tidak bertepatan dengan Al-Quran dan hadis, ataupun bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Baik. Yang mana ataupun makan yang disengajakan oleh ahli rumah untuk disedekahkan, yang mana pahalanya untuk orang yang meninggal itu. Sebagaimana halnya banyak terjadi dalam kalangan orang-orang kaya Islam atau orang-orang yang mampu, maka tidaklah mengapa. Orang yang berada, dia menyediakan makanan, nak bagi orang makan,
ya tuan-tuan, boleh. Itu boleh. Dengan syarat bukan harta peninggalan si mati. Gitu. Bukan harta peninggalan si mati. Tapi kalaulah makan itu disediakan dari uang peninggalan si mati, hukumnya haram. Kerana uang itu adalah sudah menjadi harta pusaka yang menjadi hak milik ahli waris. Jadi oleh itu asas hukumnya, kalaulah umpamanya kita, tradisi orang kita yang masih lagi ada, kita nak buat tahlil, doa selamat, namanya doa kepada si mati, ya, buatlah semalam untuk umpamanya, dan dia berada, dia ada duit dah nak memberikan sedikit makanan kepada orang yang, dan memang boleh. Begitu, boleh. Harus hukumnya dengan syarat bukan harta si mati. Bukan harta si mati. Umpamanya anak-anak, ya, ayah meninggal atau mak meninggal, dia kata tak apalah, kita buat mengenangkan pemergian ayah, panggillah satu ustaz dan jemputlah jiran tangga, kita tahlil namanya. Tahlil ni zikir mendoakan si mati dengan kalimah utamanya la ilaha illallah. Itu ialah tahlil. Lalu lepas majlis dia pun sediakan makan dan tidak menggunakan harta si mati. Ataupun si mati memang tak ada harta pun, ya, dia meninggal tu tak ada harta, anaknya ada, dia buat harus, kerana memberi makan tu ialah baik. Begitu, betul baik. Nampaknya dah kita, keterangan ini memang agak janggal. Kalau kita tengok, pelik lah kan. Bagaimana ada orang berpesta makan sebab apa, dalam keadaan keluarga baru meninggal sebagainya? Tidak. Dalam makna ini itu sebab dijawab oleh sebahagian ulama yang tidak disebutkan siapa-siapa dalam kitab fiqh ini, tapi memberikan satu pandangan yang sekaligus memberikan satu jawapan kepada kita. Hukum poin kita ialah mudah je tuan. Sebenarnya ada je kitab-kitab yang menjelaskan tentang amalan-amalan tahlil kepada si mati, ada, ya, begitu. Dan jelasnya dia asasnya tidak canggah, kerana hakikatnya kita zikir itu dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, dan niat kita, soalnya sampai ke tidak kepada si mati itu khilaf. Kalau tak sampai pun umpamanya menjadi satu zikir kepada yang hidup, mengingatkan hakikat. Kata Dato' Harundin, saya ingat Dato' Harundin tuan-tuan, dia memang rajin tahlil. Dato' Harundin ni, dia kalau masuk majlis dia, malam majlis pengajian, ada zikir dia, ya, zikir ni walaupun tahlil dia ringkas begitu. Kalau orang tanya sangat tentang zikir tahlil tak sampai ni, dia kata kalau pun tak sampai, katalah dia kata tak sampai, dia adalah menjadi zikir kepada orang yang hidup. Sedang Ibn Taymiyah, seorang yang cukup dahsyat pandangannya, pun kata dia, apabila orang tanya dia, apakah pandangan Tok Guru apabila seorang bertahlil dengan kalimah la ilaha illallah 100 kali dengan niat kepada seseorang yang telah mati, dia jawab, hadis tak ada, tapi pada dia sampai pahala yang kita niatkan ini itu sampai. Tuan-tuan semua Allah, banyak pandangan untuk guru kita, ya. Ini yang kita contoh lah, ya. Amalan orang yang hidup seperti ibadah-ibadah yang tuan-tuan buat, membaca Quran contohnya. Tuan-tuan hadiahkan bacaan tuan-tuan ke mak dan ayah yang telah pergi. Yang nampaknya Tok Guru umumnya, ya, yang saya kenal dalam kalangan pakar rujuk haji dan sebagainya, menyatakan boleh. Boleh. Begitu. Tuan beringin sangat nak buatkan umrah untuk ayah. Ayah dah mati,
Dan ayah pun dah pernah buat haji, dah buat haji, buat umrah. Tapi kita nak juga buat kerana kita ingatkan dia. Buatlah. Buat untuk diri kita sendiri, jangan buat untuk dia. Buat untuk diri kita sendiri. Kemudian niatnya, pahala umrah aku ini aku hadiahkan kepada arwah ayah aku. Itu dianjurkan oleh Mufti Prof Penang, Datuk Hassan Haji Ahmad, bahkan mufti-mufti yang ada dalam kelompok Majlis Muzakarah Haji pun semua setuju. Maksud saya, itu tak boleh dikai. Begitu. Yang masalahnya, ditakuti menyediakan makanan itu ialah makanan ataupun peninggalan si mati, harta peninggalan si mati. Itu je. Kalau harta sendiri kita punya yang tidak, bukan ayah punya, bukan mak punya, bukan makna bukan si mati punya, harus itu hukumnya. Baik. Tuan saya ingat tu lah je. Tak? Betul je. Syekh Abdul Fadl Al-Ghamiri, saya dah sebut dengan tuan-tuan sembang-sembang lepas yang diterjemahkan oleh mufti-mufti kita Malaysia tentang perkara-perkara yang macam itu tu banyak ada. Maknanya kalau nak jadikan satu panduan, kita share satu ketika pandangannya begini, meyakinkan amalan kita lah. Kita buat sesuatu yang berpandu. Baik. Tuan-tuan, tajuk berikutnya, membongkar kubur dan memindahkan mayat. Kita tak buat ni, atau kemungkinan juga tuan-tuan buat akan datang. Kita tak tahu, dia sebab-sebab tertentu. Ya tak? Dasar hukum, menurut dasar hukum, bahawa membongkar kubur haram. Maknanya asalnya hukum dia haram, kecuali kalau ada sebab hajat dalam daruriyat. Dalam hukum fiqh ni dia ada sebab hajat, daruriyat yang sangat perlu, ataupun sebab hajat sangat penting, maka untuk membongkar itu dia jadi boleh. Umpamanya mayat itu belum dimandikan atau hendak memindahkannya ke tempat lain, bila kubur yang semula itu tidak disukai oleh keluarganya, tak apa tuan-tuan. Atau tempat yang semula itu akan dijadikan orang mendirikan bangunan sebagainya oleh yang mempunyai tanah, contohnya. Baik. Petikannya yang boleh diambil ialah an Jabir radhiyallahu anhu qala, membongkar kubur ni ada tuan-tuan. Kita kebetulan kita pun kita tak terlibat dalam kita panggil sebagai pemegang polisi dasar itu. Bahkan kita tidak bekerja di bawah jabatan-jabatan yang melibatkan itu, kan? Begitu. Tapi kalau kita kata ada negeri-negeri yang terpaksa memindahkannya dengan sebab-sebab tertentu, seperti tanah kuburnya ataupun tanah menjadi satu tanah pembangunan sebagainya, tuan-tuan, memang ada, memang ada. Itu dia. Jadi hadisnya ialah Jabir radhiyallahu anhu qala dufina ma'a abi rajulun falam tatib nafsi hatta akhrajtuhu faja'altuhu fi qabrin ala khizdatin. Berlaku, dikisahkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia kata, telah dikuburkan bersama-sama dengan ayahku seorang lelaki. Kemudian aku tak suka, maknanya hati dia tak suka dengan lelaki itu. Maka aku bongkarkan kubur itu, lalu aku pindahkan dia ke dalam sebuah perkuburan yang bersendiri. Maknanya dipindahkan ayah dia.
dipindahkan ke buaya di tempat yang asing. Riwayat hadis ini ialah riwayat Bukhari, bahkan juga An-Nasa'i. Dia punya kata kuncinya yang boleh diambil ialah berlaku, ya. Digambarkan oleh hadis ini berlaku, boleh. Begitu. Dengan sebab tertentu, sebab hajat. Sama lah juga hari ni tuan-tuan. Dah mati sekian lama, tiba-tiba tak ada kes, ya, kes undang-undang, yang dengan sebab itu terpaksa dibongkar balik walaupun tinggal tulang belulang. Sebab dari sudut saintifiknya dia boleh dibuat kajian semula mengenal kes pun, benda begitu disebut hajat. Hajat. Bahkan dunia moden hari ini macam-macam berlaku saya. Pening tu mufti. Betul. Benda tu berlaku dengan keperluan dia, sedang mufti belum ada lagi menyediakan hukum, baru cari hukum. Banyak hari ini tuan-tuan, terlalu banyak. Itu sebab kalau tuan-tuan buka semua buku-buku yang ditulis oleh Datuk Mufti, terutamanya di zaman Syekh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, benda macam-macam permasalahan, sangat bagus lah, yang kita sebut sebagai panduan hukum, tuan-tuan, panduan hukum. Dan tak pula saya sebenarnya, sebab ialah sekian-sekian lamanya negeri-negeri di Malaysia ni, saya belum ada satu buku yang kita dapat ambil daripada mana-mana jabatan mufti negeri, melainkan Brunei saja. Brunei ni saya ketemui lama dah, dan banyak isu-isu berpangkat hukum. Almarhum Mufti Brunei, dia orang Johor dulu, Ismail Ibrahim. Dia telah memberikan peninggalan satu penulisan yang cukup baik. Kerana di Malaysia sekarang ni yang banyak dalam penulisan hukum hakam ni, yang berbagai-bagai nama bayan-bayan ni, ya, tuan-tuan, ialah mufti wilayah. Dan saya rasa dia merupakan khazanah besar dalam bab ilmu ni. Temu Allah. Baik, saya hadis berikutnya, an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu qala, qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa umira bi bina'il masjid, faqala ya bani an-Najjar, ya bani an-Najjar, thaminuni bikhaitikum, bihaitikum, maaf saya, hadha, faqalu la wallahi la natlubu thamnahu, illa ila Allah. فأمر بقبور المشركين ونبشت ثم بالحد فسويت. Tuan-tuan, ya. Baik, riwayat Bukhari Muslim, ya. Dari Anas radhiyallahu an, dia kata, kalau tengok situ, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Qadimah itu datang, sampai. Ataupun diterjemah begini, dia kata Nabi datang ke Madinah dan baginda diminta orang supaya membuat masjid. Wa umira bi bina'il masjid, Nabi SAW diminta supaya bina masjid. Lalu faqal, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Najjar,
wahai Bani Najjar. Maknanya penduduk tu ialah Bani Najjar. Ya tuan-tuan, wahai Bani Najjar, Thaminuni. Kalau ikutkan kira lah berapa ringgit. Itu saman. Bukan saman, saman. Harganya berapa? Beritahu harga. Thaminuni. Kalau tuan-tuan kira saman sin min nun, ya tuan-tuan, as-sumun tu jadi lemak lembu. Lemak. Tu. Thaminuni berapa kira? Juallah padaku. Gitu kan. Bihaitikum hadha. Pekaranganmu itu, haid, macam paras dinding itulah, ya tuan-tuan, untuk nak buat masjid ni. Maka Bani Najjar jawab, ataupun penduduk dia jawab, tidak, demi Allah, ya, tidak, demi Allah, kami tidak akan meminta harganya, melainkan kami serahkan kepada Allah semata-mata. La wallahi, tidak, demi Allah, la natlubu samanah, kami tak minta harga punya, illa ilallah, melainkan kepada Allah. Lalu ya tuan-tuan, maka fa amara biquburil musyrikin, maka diperintahkannya membongkar segala kubur-kubur orang musyrik. Diperintahkannya supaya bongkar kubur musyrik dengan maksud fanubishan, maka digalilah balik, bongkarlah balik. Dah bongkar kubur tu tuan-tuan, ya, lubang-lubang tu, summa fasuwiyat, kemudian diratakan balik tanahnya. Kan? Kemudian ditambuni atau ditimbuni semula segala lubang-lubang itu, lalu diratakannya lah. Apa mafhum ni tuan-tuan? Dia tak ada huraian hadis ni. Mafhumnya ialah hukum memindahkan kubur dengan sebab ada keperluan berlaku zaman Nabi. Itu dia, ya. Berlaku zaman Nabi. Dan saya pun selalu sebut kat jemaah tuan-tuan semua, bahkan di mana-mana pun, saya ada 2 tempat yang mengajar fiqh ni. Bahkan saya pernah mengajar fiqh yang lain, tapi apabila dia minta, dia tu surau tu dia nak buat solat dia. Bukan saya nafikan solat tu penting, tapi tak apa, saya kata kalau macam tu saya bawa fiqh Syafi'i lah. Fiqh ini dia memberikan satu kita panggil jawapan yang cukup baik tuan. Setiap subtopik dia ada hadis. Setiap poinnya ada hadis. Terkejutlah orang-orang yang handal-handal tu di sana, kata, oh, ya. Kalau kita baca fiqh lain, dia tidak, maknanya kita cari pula, kita bawa dia hadis dari bawah. Di sini setiap poin 1 ada hadisnya, poin 2 ada hadisnya, dan dia tak banyak cerita, huraian tak ada, straight to point. Begitu. Jadi sama Allah sekalian, jelaslah apa yang disebut. Walaupun kalau tuan-tuan kata, Ustaz, dia Melati ni Ustaz ada satu projek baru, dia melibatkan tanah kubur lama, ya. Itu bukan kerja kita tuan-tuan, kerja tu mukti, ya. Tapi kita tahu hukumnya, ya. Berdasarkan kitab fiqh, khasnya kitab ini, kita dah tahu dah, apabila ada hajat, terutamanya hajat kerajaan, ataupun kerajaan itu yang merujuk kepada kepentingan orang Islam, ya, umpamanya, tapi kalaulah perbuatan itu, ya, bukan kepentingan Islam, atau maksud-maksud yang seumpama dengannya, maka lawanlah kepada hadis tadi. Tak boleh saja-saja nak gali, nak buat bangunan yang lain yang tidak ada kepentingan, maka dia kena, disitulah datangnya tuan-tuan tugas-tugas untuk siapa. Sedangkan tanah kubur ni tuan-tuan,
walaupun orang tu dah mati ya puluhan tahun, bahkan nisan pun dah tak ada. Tuan-tuan, orang kata kenapa yang kau nak pertahankan sangat? Orang tu mati dah puluh tahun dah dulu kan, batu nisan pun dah tak ada dah. Biarlah dia nak tanam apa pun. Tak. Penghormatan kepada kubur itu sampaikan nak duduk di atas tanah batu tembok yang dibuat atas kubur pun kita tak boleh duduk pakai adab. Langkah pun tak boleh. Seboleh-boleh elak ketika masuk ke kuburan melangkah. Duduk pula di atas batu tebing. Kan ada dah kita cerita dulu. Jadi maknanya tuan-tuan, meraihkan di mana tempat yang begitu penting kepada seorang hamba ya, bagi seorang waris, keluarga dan sebagainya. Kalau di Mekah tak nampak pun. Saya tahu dulu sini ke Ustaz, tapi tak nampak lah dekat mana duduk. Tu je. Syurai umpamanya kubur baru di Mekah. Lagi dah pula tahu mana-mana rupa tuan-tuan. Beribu-ribu setiap tahun masuk. 10-15 mayat sehari, tiap-tiap waktu. Tiap-tiap waktu tuan, bukan sehari. Kalau 10 aja ada satu waktu, 5 waktu dah 50. Tu. Jadi maksud saya, nampak macam tak penting lah kubur tu kan. Tapi tidak, dari sudut agama penting. Itu sebab dia tak boleh buat sebarangan. Kalau Cina nak ceroboh umpamanya, tak boleh. Itu dia. Dengan tujuan-tujuan untuk kepentingan mereka kan, begitu. Baik, sama Allah sekalian, yang ke-10, waktu pun dah nak masuk dah habisnya. Saya ambil yang ke-10 ni sebagai penangguhan. Larangan memecah tulang mayat. Haram menghukumnya memecah-mecah dan membuangkan tulang mayat bila terjumpa atau apabila kita menggali, kita campak ikut suka-suka. Haram. Hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayya. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memecah tulang mayat yang dah mati sama seolah-olah seperti memecahnya semasa hidupnya. Itu dia. Mematah-matahkannya masa hidupnya, tak ubahnya begitu kan tuan-tuan. Oleh itu dia tanamkan balik, sepatutnya ambil tu tanam balik di tempat yang lain yang terpelihara. Kira-kira tidak digali oleh anjing-anjing pula. Lalu kita pun kata tak apalah, kalau anjing nak ambil. Itu berdosa besar. Ya tuan-tuan, kerana menghina suatu keadaan yang kita anggap mayat, tulang manusia, tuan-tuan, herin. Jangan main-main tuan-tuan, itu menghormatinya. Jadi temu Allah sekalian, satu saja. Kalau apa tuan-tuan nak tambah ya? Kalau ada nak tambah boleh lah saya. Jangan tanya, tambah ya. Ajudan apa-apa saya nak tahu ya? Dia nak dialihkan ataupun nak ditambahkan boleh. Dari tempat dah tak ada. Nak buat 2 tingkat. Dalam muzakarah kubur di Malaysia, Pulau Pinang dah buat kubur 2 tingkat. Macam mana rupa kena pergi je. Wallahu a'lam. Ya. Kita pun ada kemungkinan Jawi ada sampai cadangan ke arah itu. Sebab kita penuh je, kubur kita penuh kat sini. Macam contohnya saya lah, minta maaf. Kalau ada umur saya ni lah. Kalau agak-agak mungkin beberapa tahun, mungkin sehari 2 ni kita tak tahu. Sehari 2 dapat lah kot di apa nama, Raudatul Sakinah. Tapi kalau banyak puluh hari lagi, kemungkinan disemenyih. Disemenyih. Saya di Raudatul Sakinah ke sini? Orang sini Raudatul Sakinah ke?
kubur sekarang. Ya tak? Maknanya kesemenyih akan datang. Jauh lah. Sebab tu je ada. Itu sebab bab cerita kubur tingkat-tingkat semua ni Pulau Pinang dah buat. Boleh ziarah lah Syekh. Kita naik bas ramai-ramai, tengok kubur tingkat Pulau Pinang. Lepas tu apa susah je, makan mi udang. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' wa min du'ain la yustajab ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت بالشمس. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لهم فينا ولا معنا ولا من يسوعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.